Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan mengenai kepentingan keupayaan teknologi dalam perkembangan kanak-kanak. Dalam dunia digital yang semakin berkembang, adalah penting bagi kanak-kanak untuk membina kemahiran teknologi yang dapat membantu mereka menghadapi cabaran masa depan. Teknologi memainkan peranan penting dalam perkembangan kanak-kanak. Dengan pendedahan yang sesuai, mereka dapat meningkatkan kreativiti, pemikiran kritis dan literasi digital. Pendidik dan ibu bapa perlu memastikan penggunaan teknologi yang seimbang dan bermanfaat agar kanak-kanak dapat belajar dengan cara yang lebih efektif dan menyeronokkan. Aktiviti 1. Penyelesaian masalah dengan teknologi. Salah satu cara teknologi membantu perkembangan kanak-kanak adalah melalui aktiviti penyelesaian masalah. Contohnya, aplikasi pengkodan seperti Scratch Junior memboleh kanak-kanak belajar asas pengaturcaraan dalam suasana yang menyeronokkan. Aktiviti ini mengasah pemikiran logik mereka serta membinakan keyakinan dalam penyelesaian masalah. Aktiviti 2. Projek berasaskan pembinaan. Selain itu, projek berasaskan pembinaan juga dapat membantu kanak-kanak memahami konsep kejuruteraan dan reka bentuk. Contohnya, penggunaan set Lego Robotics membolehkan mereka mencipta dan menguji ciptaan sendiri. Aktiviti ini bukan saja membina kemahiran teknikal tetapi juga menggalakkan kreativiti mereka. Aktiviti 3. Kolaborasi teknologi. Aktiviti kolaboratif menggunakan teknologi juga penting dalam membangunkan kemahiran sosial kanak-kanak. Contohnya, projek menggunakan Google Jamboard ataupun Padlet membolehkan mereka berkongsi idea dan bekerjasama secara interaktif. Melalui aktiviti ini, mereka belajar cara berkomunikasi, berkongsi pendapat dan bekerja dalam pasukan. Strategi memupuk kreativiti dan literasi teknologi. Strategi memupuk kreativiti dan literasi teknologi. Strategi ini membantu memupuk kreativiti dan literasi teknologi dalam kalangan kanak-kanak dengan beberapa cara. Yang pertama, ia menggalakkan eksplorasi idea baru. Yang kedua, ia membantu mereka memahami konsep digital dengan lebih mendalam. Dan last sekali yang ketiga, ia membolehkan mereka belajar secara kendiri dan bekerjasama dengan rakan sebaya dalam perserkitaan maya yang menyeronokkan. Bolehlah tu. Cabaran dalam pemupuk keupayaan teknologi. Walaupun teknologi memberi banyak manfaat, terdapat beberapa cabaran yang perlu diatasi. Antaranya ialah ketidakseimbangan antara penggunaan skrin dan aktiviti fizikal. Kekurangan akses kepada peranti digital dalam setengah keluarga dan kurangnya kemahiran dalam kalangan guru atau ibu bapa untuk membimbing kanak-kanak dalam penggunaan teknologi secara efektif. Penyelesaian kepada cabaran. Bagi mengatasi cabaran ini, beberapa penyelesaian boleh dilaksanakan. Yang pertama, mengimbangi penggunaan teknologi dalam aktiviti fizikal. Kedua, menyediakan lebih banyak sumber digital yang mudah diakses untuk semua kanak-kanak. Dan yang ketiga, melatih guru dan ibu bapa dalam penggunaan teknologi secara bijak dan berkesan. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat memastikan teknologi digunakan dengan cara yang bermanfaat. Kesimpulannya, teknologi memain peranan penting dalam perkembangan kanak-kanak. Dengan penggunaan yang betul, ia boleh memupuk kreativiti, pemikiran kritis dan literasi digital yang diperlukan dalam dunia moden. Oleh itu, ibu bapa dan pendidik perlu memain peranan aktif dalam membimbing mereka menggunakan teknologi dengan cara yang bermanfaat. Itu saja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.